BMW F10 banyak jajan, nak jual dengan harga 32,800 sahaja. Okay, let's go. Okay, Assalamualaikum tuan-tuan, selamat pagi. Hari ni saya ada 7 buah kereta Continental, Mercedes, BMW, semua high spec, condition cantik-cantik. Okay, bermula daripada harga 9,800. Okay, tengok sampai habis tuan-tuan. First, saya ada Mercedes-Benz W204 C200. Okay, AMG spec, sport package punya. Ini barang memang sangat rare. Yang ni nak jual dengan harga 37,800 sahaja. Ni memang full spec AMG tuan-tuan, boleh tengok. Kata dia dalaman memang cantik tuan-tuan. Okay, owner lama pun dah siap pasang Android player. Ini memang full spec, memang cantik. Body pun masih berkilat. Okay, rim pun AMG. Disertakan dengan nombor plate SWP 3929. 37,800, siap use perform, siap tukar nama. Harga cash. Okay, kemudian saya ada lagi stok yang baik punya BMW F10 520i 2.0 tahun 2012. Yang ni tengok body kit dia dah siap buat semua. Yang ni nak jual dengan harga 32,800 sahaja. Kereta ni banyak jajan tuan-tuan. Terutamanya tuan boleh tengok steering dia dah siap pakai yang retrofit carbon fiber punya tuan-tuan. Okay, yang ni memang cantik. Mileage pun baru 122,000. Seat belakang pun memang cantik, dark brown. Tak ada merekah ke apa ke. Rim M Sport. Okay, body pun memang masih cantik lagi lah, warna hitam. 32,800 saja tuan-tuan. Kemudian saya ada lagi satu Mercedes-Benz W204 C200 CGI Avantgarde. Okay, 1.8. Yang ni nak jual dengan harga 35,800 saja, siap push perform, siap tukar nama. Okay, siapa nak warna hitam boleh ambil yang ni tuan-tuan. Yang ni mileage dia baru 117,000. Yang ni tahun 2013. Yang pertama tadi tahun 2014. Yang ni 2013 tuan-tuan. Beza 2,000 sahaja. Kalau tuan minat warna hitam boleh ambil yang ni. Kalau minat yang warna grey AMG spec boleh ambil yang depan tadi. Okay, kemudian yang ni yang murah tuan-tuan. Tengok nombor plate dia. Okay, Mercedes-Benz W211 E240 2.6. Okay, tahun 2005. Yang ni nak jual dengan harga 9,800 sahaja. Tuan boleh nilai daripada seat saja. Okay tuan-tuan, seat saja memang cantik. Interior bersih. Mileage 333,000. Tapi engine gearbox masih smooth lagi. Ada panoramic roof. Seat belakang pun masih cantik lagi tuan-tuan. Okay, exterior warna biru, cat masih berkilat. Bumper pun, bonnet semua cun lagi tuan-tuan. Disertakan nombor plate 9,800. Okay, kemudian saya ada Peugeot 508 Premium 1.6 Auto tahun 2012. Yang ni nak jual dengan harga 12,800 sahaja. Okay, yang ni mileage dia 93,000 sahaja tuan-tuan. Okay, memang best lah kereta ni. Banyak features-features menarik Peugeot. Ada pedal shift. Lepas tu ada navigation system. iDrive semua cantik lagi. Seat memang cantik tuan-tuan. Body warna biru. Masih berkilat menawan lagi. 12,800 sahaja. Okay, ini adalah BMW X1 yang paling murah kita pernah jual dekat sini. 17,800 sahaja. Kereta ni tahun 2011. Engine 2.0. Okay, S-Drive. Jom kita tengok bahagian dalam. Mileage baru 100,000. Interior seat warna coklat. Okay, memang cantik lagi. Semua masih kemas bersih lagi tuan-tuan. Kereta ni memang sedap dibawa. Condition pun memang cantik lah. Okay, 17,800 saja. Siapa cepat dia dapat. Kemudian last kali saya ada Mitsubishi AXX. Okay, 2.0 tahun 2014. Yang ni nak jual dengan harga 23,800 sahaja. Okay, tengok interior seat. Memang masih cantik lagi. Okay, aircon semua sejuk tuan-tuan. Kereta ni aircon semua sejuk. Tak risau. Okay. Okey, jadi sesiapa yang berminat boleh terus hubungi saya 016 905 1567. Harga cash deal.
harga siap Puspakom, siap tukar nama. Okay? Jadi sesiapa yang berminat nak tengok kereta, saya berada lokasi di Selayang. Hubungi saya boleh share terus location, tuan terus boleh datang sini. Assalamualaikum.